ada ujian yang tadi yang kata pasal beg duit tu. Pasal beg duit, pasal perkembang pengetahuan nanti. Nanti saya yang ajar. Kita akan fokus pada BI. Okey. Mana ada kat luar, mana ada seminar menjawab soalan SK, tak ada. Okay. Sebab tu tempat tuition setiap tahun mesti akan ada seorang atau dua orang lepas sama ada MNSN, setiap tahun mesti ada. Tapi tahun ni setarget lebih. InsyaAllah tahun ni akan ada lebih. Korang dah lama dah. Banyak kali dah tak, bukan masuk baru masuk tak dapat, tak boleh. InsyaAllah. Mesti lah. Okay. Alright, okay. Jom. C. Tengok, soalan dia tadi, soalan nombor 1. Soalan nombor 1 tu dia tanya kes COVID kan. Soalan nombor 2, lepas tu dia kata dia jual pelitup muka. Tapi tak ada kena soalan ni, A, yang ni lah. Tapi soalan B tu, tak ada kaitan pula dengan A. Okey, tengok C. Tapi benda yang sama. Dia cuma nombor tu tak ada kaitan dengan yang atas. Okey. Darjah 1.2 menunjukkan bilangan botol cecair pembasmi kuman dalam sebuah kotak. Okey, nanti saya bagi slide. Okey, sebuah kilang telah menghasilkan 1.8 juta botol cecair pembasmi kuman. Ayat pertama yang orang baca tadi, ada tak operasi? Ada tak operasi tambah? Ada tak operasi tolak? Ada tak operasi darat atau bahan? Ayat pertama tadi. Sebuah kilang telah menghasilkan 1.8 juta botol cecair pembasmi kuman. Ayat yang saya bacakan tadi, ada tak operasi apa-apa yang korang perlu buat? Tak ada, are you sure? 1.8 kena tukar. Come on. Adalah operasi. Jawab matematik macam baca Melayu. Dia baca satu ayat. Okey. Stok cecair pembasmi kuman yang masih ada di stor ialah 28,000 kotak. Ada operasi tak situ? Stok cecair pembasmi kuman yang masih ada di stor adalah 28,000 kotak. Tak, tadi kilang tu dia buat baru. Pada masa yang sama, kilang tu dia ada stok disimpan. Maksudnya, stok. Okey, contoh. Okey. Saya pergi ke Lotus membeli beras. 1 paket beras. Di rumah saya ada 1 paket beras. Jadi berapa jumlah paket beras yang saya ada? Okay. Maksudnya ayat kedua tu, stok cecair pembasmi kuman yang masih ada. Ialah 28,000. Jadi kena buat apa? Faham tak ayat tadi dulu? Saya pergi ke Lotus membeli 1 paket beras. Kat rumah saya ada 1 paket beras. Jadi berapa jumlah paket beras yang saya ada? Itu maksud ayat dia. Okey. Sebab tu dipakai perkataan masih ada. Nampak macam apa masih ada? Bukan kata kunci. Kata kunci ni masih ada lah. Nampak? Okey. Adakah stok cecair pembasmi kuman itu mampu menampung suatu tempat? Okey, dia ada tempahan. Yang ni cerita kat kilang. Lepas tu dia ada tempahan. Tempahan dia 123,000. Apa kita nak buat pada 123,000? Orang tempah 123,000. Nak buat apa dengan 123,000 tu? Tak ada buat apa-apa. Korang kena tambah. Sebab tu last kali ayat dia apa? Buktikan. Tambah, dapat tak melebihi 123,000 atau sama?
Okay. Nampak tak ayat dia tu? Maksudnya sekarang ni kena tambah. Sebab tu soalan tu kebat, nampak tak? Kebat menganalisis. Ha. Yang pertama, biasa. Yang kedua, kerana jadi tambah. Sebab ada perkataan masih ada. Kalau ada perkataan dikata telah berkurang, kena tolak. Stok cecair itu telah okey. Stok cecair itu telah diedarkan kepada beberapa, telah diedarkan. Maksudnya apa? Lagi. Okey. Tak apa, tak apa. Kita akan banyak lagi buat soalan yang berkaitan dengan skill. Okey. D. Sampai D ni soalan nombor 1 je. Tiap hospital, okay, ayat pertama. Tiap hospital menerima 9/10 juta botol vaksin. Buat apa 9/10 juta? Bukan. Berapakah bilangan botol vaksin yang diperlukan untuk dihantar ke 8 buah? Dengar. Confident. Setiap hospital berapa hospital? Setiap hospital berapa hospital? Setiap hospital tu berapa hospital? 8. Satu lah. Setiap hospital. Setiap hospital. Setiap orang. Korang tak boleh bahasa Melayu ke? Setiap orang satu kan? Setiap hospital satulah. Maksudnya 9/10 ni yang kita darab nanti tu dapat jawapan untuk berapa hospital? Satu. Soalannya nak berapa hospital? 8. Dapat jawapan kena buat apa? Darab. Nanti kau tengah salah yang mana? Yang hujung. Yang ni dah. Sekejap. Mana? Okey, habis. Okey, apa yang buat? Kau buat? Saya dulu dah tengok saya. Dah. Ni? Saya. Ah. Ingat, nanti apa yang kita dah buat masa tuition ni buat dalam pencil. Dengan pencil pun tak buat benda sama. Letih saja. Okay.
Dan soalan yang darab bahagi ni jangan buat salah rugi. Oh, dia punya kosong macam tu je. Dia punya turun kosong. Kau jangan buat biasa, tak boleh. Turun kosong satu-satu. Apa? Tak sekolah-sekolah, ni fikir sikit. Ha. Kau tahu tak kalau kau buat macam tu? Betul, memang betul. Pemeriksa tu nampak apa? Malas. Jadi dia nak bagi ke masuk sekolah dia. Sudah pulang. Eh? Eh? Kat sekolah tak apa, tapi periksa jangan. Tolong saya dah pesan dah ni. Format-format jawapan. Macam tadi kan nombor perdana kan. Kau boleh bagi jawapan terus, saya tahu kau bagi jawapan terus tapi kosong. Macam tu je. Lepas tu, apa ni tak ada apa-apa. Lepas tu, okey. Ni sekejap answer. Perangkan. Betul tak ni? Inspirasi. Kalau kalau Okey, betul. Okey, betul. Kecil pun saya. tadi. Okey, yang pasti sama lah. Okey. Okey, ni saya nak cerita sikit. Apa membezakan korang? Contoh, mungkin korang punya jawapan sama pun nanti kan. Dengan orang dia jawab PKSK ni kan. Tapi ni contoh jawapan tadi. Tak kita kata tadi. Contoh yang tadi. Tak berkosong. Contoh yang tadi lebih perdana. Kita rasa kita dah jawab soalan ni betul. Tapi bila keluar keputusan tak dapat. Maksudnya, ada benda lah yang kurang-kurang. Sebab tu saya kata, benda yang korang kena letak dalam kerja, letak. Jangan sampai tak letak. Faham? Sebab mungkin korang akan pelik nanti kenapa kawan korang yang tak biasa. Tak biasa pun dapat A matematik, tiba-tiba dia dapat tawaran. Main-main Tapi saya kata tadi, jangan main-main dengan soalan display tu. Ada orang buat je dalam latihan, tapi dalam kerja out. Okay? Alright. Okay. Habis bab satu. Bab dua pula, pecahan.
Kita dah masuk bulan 3 kan. Senyap-senyap dah masuk bulan 3. Padahal baru rasa masuk 2026 kan. Hmm. Oh, kuat ilmu 6, 8, 6 bulan lagi tak apa. Tiba-tiba besok bangun. Besok nak ujian besok. Kan, tengok eh. Kan. Besok. Besok kelas terakhir dengan sir dengan teacher. Tak besok bangun-bangun tidur nanti tengok-tengok. Oh, dah last lah korang jam 6 dengan sir dengan teacher. Ya, tak sedih. Tak sedih. Kalau sekolah sini, insyaAllah lah korang akan tuition dengan sir dengan teacher. Tapi macam saya jangan cakap lah. Saya nak pastikan kalau korang sekolah biasa pun, korang dapat kelas yang faham Ha, tu dengan teacher punya target. Tak nak dah macam tahun ni ya Allah. Semua kelas bawah-bawah pening je. Kacau, memang kacau. Ingat tak kisah kelas apa. Bila kelas bawah ni susah. Kelas bawah sangat nak naik ke atas tu jauh. Okay. Apa nanti korang akan faham lah. Okay, siapa yang dah siap? Muka surat 31. Saya tak buka aircon depan lah tu takut korang sejuk sangat pula. Ke nak sejuk-sejuk? Nak sejuk-sejuk cakap, saya buka. Ha? Ada yang kata nak. Sejuk gila. Kan, bisa buka je memang macam apa je kan. Dah semua? Dah? Dah semua? Okey. Belum? Dah. Okey. Tengok pecahan. Dia konsep soalan dia sama je dengan soalan yang biasa tadi. Angin darab 1 juta tu sama je. Tapi yang membezakannya adalah pecahan. Kan? Pecahan perpuluhan. Cuma mungkin korang punya asas untuk menjawab pecahan atau perpuluhan tu korang dah lupa ataupun korang tak faham sangat. Kita ada masa, tak ada masalah. Lagi ada masa, kita akan cuba jawab terbaik. Sedangkan Allah memberikan wang kepada orang untuk bertaubat selagi dia belum mati kan. Kan? Hatta sesaat lagi dia akan mati, tapi dia ada ruang lagi untuk bertaubat, dia masih belum bertaubat. Samalah juga konsep kita dah belajar. Kita ada 6 bulan lagi seperti tadi kan kita lihat. Kan? So kita ada masa lagi. Walaupun besok nak jawab PKSK, tapi hari ini kita ada masa. Dia bukan the end of the world. Tetap ada. Okey. So, Rajah 1 menunjukkan muatan bagi bekas B.
Dan bekas Q. Okey, bekas P tu 4.8 liter. Bekas Q tu 0.32 liter. Okey. Berapakah bilangan bekas Q dengan ayat? Berapakah bilangan bekas Q? Baik. Takut buat sikit-sikit tu datang. Tapi dah terlepas satu bab dah. Okey. Saya tak kisah siapa nak pergi program PSRA tu pergi lah. Tapi jangan besar lah kan. KSK lagi besar. Okay. Alright, okay. Dengar ayat ni. Berapakah bilangan bekas Q? Allah, termelukis. Bekas Q tu, ni botol kan? Allah, botol tu. Boleh aku. Cawan-cawan. Berapakah bilangan bekas Q yang diperlukan untuk mengisi penuh air ke dalam bekas ni? Maksudnya, berapa banyak cawan ni, bila korang tuang, berapa banyak cawan diperlukan? Bila korang tuang, penuh. Ambil cawan lagi kan? Penuh. Ambil cawan lagi kan? Penuh. Ambil sampai air dalam ni dah habis. Maksudnya kena buat apa? Bahagi 4.8 bahagi 0.32. Ingat, tak boleh ada perpuluhan di sebelah ini. Satu lagi yang saya takut ni, orang akan salah letak pula tempat bahagi dia. Balik. Kena tengoklah, mestilah yang besar bagi kecil. Kau mesti ingat yang besar sebab kau kata ini banyak nombor banyak nombor dia lagi besar. Andainya. Tak boleh. Dia kena tengok nilai nombor yang paling depan sekali. Nampak 4. Ini sifar. Jadi siapa besar? 4. Faham Okey. Kita gerakkan jadi perpuluhan. 1, 2. Yang ni pun kena gerak. 1, 2. Okey. So, 480 bahagi 32. Okey, nanti korang buat. Okey, tengok nombor 2. Rajah menunjukkan sekeping gambar. Diberi bahawa luas gambar tersebut. Luas gambar tersebut adalah 3/10. Kalau nak cari luas, panjang, jarak, lebar. Sekarang kita dah ada dia punya lebar, iaitu 3/4. Luas dia 3/10. Kita nak cari panjang. So, apa korang perlu buat? Dia macam sekolah menengah nanti, darab dia punya kawan bahagi. Tambah dia punya kawan, tolak. So, darab kawan dia bahagi betul. Jadi 3/10 bahagi 3/4. Yang ni stay. Dia stay belah kanan. Dia stay belah kiri. Sorry. Yang ni yang akan duduk di sebelah kanan nombor yang tadi. Okay, jangan tiba-tiba korang ni kau letak dia kat depan ni. Salah tu. Okey, seterusnya. Banyak ni soalan. Kita kata dah pertanyaan ni dia rugian kau. Soalan sebentar semua aras-aras. Itulah soalan fikir sikit. Di mana soalan dia selesa? Okey? Okey, Baldi. Korang nanti kat rumah ada Baldi. Bila nak masuk asrama, Baldi baru beli. Beli Baldi paling besar tu. Nak orang-orang boleh masuk.
Kalau bisa beli baru, semua benda beli baru. Yang lama ditinggalkan. Bye bye. Okay. So, dalam baldi itu adalah 3/5 kg pasir. Okay, pasir. Nah, betul. Nazirul dan adiknya telah memasukkan pasir ke dalam sebuah baldi. Darjah 3 menunjukkan jumlah isi pasir dan baldi itu. Jumlah, maksudnya yang ni, pasir tambah baldi sama dengan 3/5 kg. Okey. Diberi bahawa jisim baldi saja 0.1 kg. Okey. Dan adiknya menuangkan pasir itu. Adiknya, okey. Oh, Nanti itu dah. okey, saya nak tanya. Dia dah bagi baldi betul tak? Dia dah bagi jisim baldi kan? Macam mana kita cari jisim pasir? Tolak. 3/5 tolak 0.1 kan? Okey. Baca lagi. Adiknya menuang semua pasir itu ke dalam 5 buah bekas secara sama rata. Perkataan sama rata itu maksudnya kena bahagi. Bagi berapa? Oh. Kecap ada perpuluhan, kecap ada pecahan. Ini nasihat. Tak boleh nak buat. Tak boleh. Kalau korang kumpulan boleh lah. Tapi ungkapkan kenci. Kan saya ajar sebelum ni, 3 ni jangan usik. 3/5 darab 1000. Nanti 3 tambah kemudian. Ini pun sama. 0.1 darab 1000. So nanti tolak lah. Dapat jawapan baru bahagi. Sebab operasi pecahan dengan ni tak boleh buat sama-sama. Korang belum belajar. Korang nanti belajar masa format. Kita boleh ajar tapi tak boleh. Nanti tak boleh guna kat sekolah. Okay. So, korang kena buat macam ni, nampak? Soalan macam dia takkan semudah itulah korang punya jalan kerja. Itulah dia macam fikir sikit pun benda yang sama. Takkan dia bagi senang-senang je untuk korang. Okay, faham? Okay. Siapa nak buat yang ni? Orang yang belum buat? Kau dah buat, Afnan? Afi Patri. Nombor 2? Aidil? Okey. Nombor 3. Kau dah buat? Nombor 3. Kita buat habis. Kan nombor 3. Bolehlah kau nak berdua. Yeah. Tak boleh. Usah dah. Pergi Sofia dengan Safila. Ada banyak yang kerja ni buat tau. Ngantuk sebab bangun waktu sahur. Lepas tu nanti saya kata balik tidur. Lagi 3 jam tidur. Kau tidur pukul 1 pagi kau buat apa? Boleh. Lumayan aku dah Terawih 60 rakaat. Mula-mula dia terbaik kan darah potong.
Tu je Safira kau buat. Oh, dia nak buat semua Bayu. Dah. Tukar unit je. Tu. Kena tolak. Oh, dah tolak. Lepas tu bagi 5. Dah. 100 apa tu? Ni soalan dia 100 apa? 100. Sekejap. Dia grand. Yes, yes, yes. Hitung GC. Tukarlah pada kg. Grand tukar pada kg. Dan tukar pada kg apa? Bagi. Bahagi. Bahagi berapa? 1000. Itu je ke? 100 bahagi. Gerakkan titik kumpulan ke kiri. Betul. Tulis dulu tu. Bahagi. Bahagi 1000. Tunjuk kat bawah gerakkan titik kumpulan. Apa balik rumah? Balik rumah tak boleh. Balik bawa ke. Okay. Sejuk. Dia boleh guna Tak. Kalau belakang tu tak tulis kosong pun tak apa. Tulis 15 bekas. Sama dengan 15 bekas. 15 cawan. Cawan. Tak payah. Buat bahagi biasa je. Bahagi tu tukar di darab. Pecahan kanan tu terbalikkan. 3/10. 3/10 tulis. Bahagi tu tukar di darab. 1/4/3. Atas darab atas, bawah darab bawah. Atas darab atas. Kecilkan. 12 dengan 30 sifir berapa? Dua belas dengan 30 sifir apa kawan-kawan? 12 dengan 30 sifir apa? Boleh lagi besar. 12 dengan 30.
6. Baru tidur. Tak ingat Siti, buat Siti. Aku akan diibu dalam motor. Ya, ya, ya. Tu, tak tu, ini dah buat manusia. Tu, ini dah buat manusia. Jadi, dah terjadi. Ya, Alhamdulillah. Di atas, bawah, unit, meter. 25 M. Alright. Ini, ini. Allah, itu kanan.